tajuk implikasi perubahan iklim terhadap sektor pertanian Indonesia. Bahan yang saya gunakan adalah jurnal artikel yang berjudul Minyak Sawit dan Dinasti Akan Datang Melakukan Pelibatan Belia Indonesia. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 dan dikarang oleh 3 orang, iaitu Fuzira Hashim, Kesumawati Bakar, Siti Hamin Safa. Secara ringkasnya, jurnal ini menceritakan atau membuat kajian tentang pelibatan belia, terutamanya belia di Felda dalam industri minyak sawit. Baik, seperti sedia maklum, industri minyak sawit ini merupakan antara penyumbang terbesar dalam ekonomi Malaysia. Namun sejak belakangan ini, minat dalam kalangan belia di Felda ini kurang mendapat sambutan yang baguslah. Oleh kerana perspektif yang negatif dan juga pendedahan yang kurang. Jadi keadaan telah menimbulkan satu kebimbangan tentang kesinambungan terhadap tenaga kerja dalam industri minyak sawit. Perspektif yang negatif dan kurang pendedahan awal ini telah juga menimbulkan satu persoalan tentang faktor yang mempengaruhi sikap dan juga pelibatan mereka dalam industri minyak. Kajian ini terdapat 2 objektif utama. Yang pertama adalah mengenal pasti sikap dan minat belia Felda terhadap industri minyak sawit. Dan yang kedua adalah menilai tahap pelibatan belia Felda serta faktor yang mempengaruhinya dalam sektor ini. Okey, metodologi terdapat 2, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Di mana kuantitatif kita menggunakan memberi 50 orang belia Felda orang soal selidik, dan juga untuk kualitatif kita mengambil 5 orang belia Felda untuk membuat hasil ataupun dapatan kajian dalam faktor yang mempengaruhi sikap dan juga pelibatan belia adalah ada 3. Yang utama ni lah, sebenarnya ada banyak, tapi 3 ni adalah yang utama dan kerap dijawablah. Yang pertama adalah ekonomi. Dalam ekonomi ini, belia Felda menganggap bahawa sektor ini juga merupakan antara potensi untuk menjadi pendapatan dan juga menjadi kejayaan mereka lah. Yang kedua adalah pendedahan awal. Belia yang terlibat dah sejak kecil lagi oleh mungkin mereka ada keluarga yang sudah lama dalam industri ini, cenderung menyertai industri minyak ini sebab mungkin telah terikut dengan keluarga mereka. Dan akhir sekali adalah sikap perhatian dan keluarga. Sebagai kesimpulan, pelibatan belia Felda dalam industri minyak sawit ini semakin berkurangan, namun minat boleh dipupuk melalui pendedahan awal dan juga melalui keluarga. Oleh itu, strategi yang sepatutnya diperlukan untuk menarik minat belia untuk memastikan kesinambungan industri minyak sawit sebagai tunjang ekonomi negara. Itu saja. Ada apa-apa soalan? Apakah faktor yang mempengaruhi pelibatan belia dalam industri minyak sawit? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Soalan yang bagus. Seperti yang saya cakap tadi, ada 3 benda, iaitu ekonomi, pendedahan awal dan juga sikap keluarga. Tak adil untuk saya ulang sekali, tapi saya nak bagi satu dari faktor lain daripada yang saya nyatakan, iaitu bagi pendapat saya, faktor yang menyebabkan belia ini terlibat dalam industri minyak sawit ini adalah mungkin kerana insentif ataupun insentif kerjaan lah, seperti bantuan kewangan dan juga inovasi yang teknologi yang digunakan oleh teknologi kepada industri ini. Jadi sebab itulah belia tertarik untuk melibatkan di dalam industri minyak sawit. Faham? Ada soalan lagi? Dengan tak soalan, jadi saya akhiri di sini saja. Terima kasih.